Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Sabtu 19 hari bulan Julai 2025 Masehi bersamaan dengan 23 Muharram 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.44 petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini malam tadi selepas saya buat video penutup pada 11.48 malam. Saya terus balik ke rumah pada pukul 11.50 malam. Lepas tu balik tu sambung internet kejap. Lepas tu dah sempat download video apa semua tu. Dan sempat dalam video untuk pukul 1.40 tu rasa mengantuk dah jap. Saya pun start tidur dah masa tu. Bangun pada pukul 5.40 2 minit pagi. Pukul 5.50 subuh. Saya pun terus mandi-mandi. Saya terus mandi-mandi. Saya lepas mandi tu sedang ada siap mandi tu sedang ada 5.52. Waktu hazan masa tu siap-siap tu. Pukul 5.55 tu siap belakang dah, complete dah. Complete dah. Saya pun terus bertolak pergi ke masjid. Sampai ke sana 2 minit lagi nak qomat. Dah 3 minit lagi nak qomat, nak iqamah. Dia 5 minit baru semaya. 5 minit baru qomat. Qomat tu tu agak 6 minit lah tak disemaya dia. Ya 15 minit selepas azan kalau subuh 5.50 maknanya 5 minit baru qomat. 6 minit baru semaya subuh. 16 minit selepas azan barulah mula semaya. Orang di rumah tak ada masalah lah. 6.50 tu boleh semaya dah. 5.50 tu boleh semaya dah. Lepas tu orang nak semaya dulu. Saya pun begitu. Lepas tu dah lah semaya sunat. Tahiyatul masjid. Lepas tu semaya subuh berjemaah. Ada jamuan makan. Sepatutnya ada kuliah hari ni. Ustaz tak lari. 2 minggu dah tak lari. 2 minggu dah. Ustaz ni Rosda dah 2 minggu dah tak lari. Lepas tu tazkirah biasalah tu email beceng dah. Lepas tu baru ada jamuan nasi goreng. Apa panggil nasi goreng bodoh lah. Nasi goreng kosong lah. Kerupuk sikit. Lepas tu saya makan separuh. Saya pun handset ni tinggal tadi. Saya terus bergegas balik ke rumah. Terus hantar nasi, ambil handset, mai sini balik. Duduk susung Wi-Fi ni. Tiba-tiba rasa mengantuk tak ada tahan. Tidur sini. Bangun pada pukul 12.45 tadi. Tengah hari tadi. Bangun tu pergi cari makan tu. Kedai Fikri sekejap minum air. Lepas tu pergi makan nasi ulam. Pak tapak mak semula tu. Lepas tu dan mulai sudah makan tu 1.18 Zuhur. Saya pun terus pergi bayar tu. Saya pun pergi semaya Zuhur di surau ke madrasah kepada buat surau kepada buat. Lepas sudah tu main musim-musim mai sini balik. Tunggu asar. Sambut dekat internet ke juga mau layar Facebook juga semua tu. Sampai ke asar. Relax molek sini. Report sini lah. Sepanjang hari ni. Ada agak poin tak ada kerja ni ya. Esok pula lah. InsyaAllah baru masuk adik kerja dah ada kebun tu. Hari Ahad. InsyaAllah tengok mana. Tapi dia nak melah dulu tu. Pasal halus tak ada lagi. Lepas tu selesai tu. Saya semaya asar dah dari pukul 5.20 tak. Baru semaya asar. Balik main Facebook ni lah. Balik main Facebook ni. Baru main asar tu 5.20 ni. Lepas tu 5.44 sana ni. Lepas tu semaya asar tu relax kejap. 5.44 sana ni terus buat video ni.
daily report. Oke, saya rasa sekali itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.